menghormati rukun negara, yang menghormati institusi Raja-Raja Melayu. Berbeza pandangan itu biasa. Gerakan ada champion isu UEC, BN, MCA pun ada bawa isu UEC. Tapi bila kami berunding, duduk dengan mereka, jelaskan pendirian PAS, pendirian Parti Wawasan, pendirian UMNO, mereka tahu dan beradab untuk berbeza pandangan. Berbeza dengan DAP. DAP, saya bawa contoh dalam PRN Johor itu. Macam mana Menteri DAP Ngah Komeng boleh belasah Menteri UMNO di depan dalam kempen? Itu dah langgar collective responsibility. Ya. Jadi macam mana kita itu beza BN dan PN dalam berkawan. Kita ajak adab dan adat kepada orang Melayu bersama dengan BN dan PN. Berbeza dengan dalam Pakatan Harapan. Sebab abang besar Pakatan Harapan adalah DAP. Jadi dalam hal ini kita lihat bagaimana dalam kerajaan Madani pada hari ini, kenapa Anwar Ibrahim tidak mendapat sokongan orang Melayu? Kerana orang Melayu tak buta, tak bodoh melihat siapa abang besar dalam Pakatan Harapan. Sebab itu kita dalam berkawan nak pilih calon, pilihlah rakan-rakan yang menghormati asas dan sejarah negara. MCA boleh, gerakan boleh, tak ada masalah. Lepas tu kita bertanding bersama.